Okay, kita tengok hasil. Alhamdulillah. Wah, ini baru padu. Mantap bosku. Okay, kita daripada Wak Wak Rejep. Pak Din nak bawa apa? Ni Berjai. Tap. Biji-biji lagi. Semua guide Okay. kerja sama. Kita briefing dahulu Bukan jaga kereta individu. sebelum kita Boleh semua, masuk ke site. Kita nak cakap banyak pun tak boleh ni. Takut ada satu grup masuk. Kita takut. Tapi yang penting kerja sama. Okey. Wah, dalam kita. Gambar. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last and to believe in what you got. It was built to last, yeah. Anda. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. Durian penuh satu, durian penuh. Mana sangkut? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always Alhamdulillah kita sampai ke gunung Bukit Telefon. Bang, macam mana Sekarang kita sampai anak AR pertama RV1. Kita rehat sekejap, isap rokok. Kita akan jalan lagi 2 jam off-road. Okey, kita dapat mana? Jalan dijangka lebih hardcore lah. Okey. Okey, kita Okey, sekarang kita berada di ketinggian 3,000 meter. Kejap lagi rescue akan hantar oksigen, tong gas. Abang I dah cok dulu. Okey. Ni Bukit Telefon. Nak telefon lagi sekarang boleh. Mantap.
Sekarang ni kita akan menyusur ke bawah. Korang-korang. Haib, sini. Ada kayu. First. Semua akan menunggu. Tengok persediaan awal. Đứng rồi. Jalan. Okey, sebelah barat. Cross sungai. Mantap. Okey. Baik. Baik, agak mencabar. Sabar. Banyak lagi nak tunggu turn ni. Tengok. Bukan biasa-biasa track ni. Aduh. Lagi ni haram cakap betul lah. Aduh. Kena tinggal. Jauh lagi ni. Apa di belakang. Alhamdulillah kita sampai selepas 2 ke 3 jam kita naik 4-wheel. Dia tapak pancak kita lah. Dan ni kita sediakan kemah. Lepas tu baru kita mancing. Okey. Abang air kena mangsa lagi lah. Abang air kena layan yang baik lah. Okey, kita tengok hasil. Alhamdulillah. Wah. Ini baru padu. Mantap bosku. Alhamdulillah. Ini bawa ikan. Nek, ini pergi pasar mana? Ini pasal toket ni. Pasar Coket Ha, Tengok apa belanja hari ni? ni belanja ni. Apa belanja ni? Allahu Akbar. Ini je, tak banyak. Ini je belanja? Hmm. Okey lah tu belanja. Okey eh? Okey Ni nampak dah. anggaran berapa, kos berapa ni? Tak banyak, dalam 2-3 RM je. Okey, terima kasih. Kari ayam malam. Ada kepala tu. Oh lama. Empuk. Dah ni. Beratur. Ya. Okey, Mac. Minum air ni dulu.
Mantap. Mantap. Oh. Repeat lagi ni. Kat kau ada pisau. Allah. Ini pisau tadi ada ni. Tu. Celah tu. Oh, tengok. Ni. Durian ada. Makan malam. Batu. Sayur. Sayur bak ai. Boleh. Okey, mantap. Dapat lagi. Gerak ke jauh. Tengah ni. Air macam tengah. Buat lay beraksi. Mantap. Tengah. Okay, istirahat dulu. Makan. Buat apa nak balik? Guide ni. Kat. Guide apa? Slow. Slow. Okay. Ni hasil kita. Kawan saya ada situ, malam dia tunggu saya. 10 kilo. Ada line situ. Ada? Laut tu. Okey. TQ. Sambung lagi. Lubuk. Okey, alhamdulillah. Hari malam pertama hasil. Dia tengklak merah. Dalam merah. Malam pertama. Besok kita repeat lagi. Alhamdulillah. Wah, tambah lagi. Baru sampai. Okey. Ni Zaimek. Okey, alhamdulillah kelah pun 10 7 gram. Tak ada nak ambil gambar. Kelah. Anggaran 400 gram ke 500 gram. Kelah merah. Okey. Terbaik bosku. Mantap. Muncul dia. Cantik tu. Dah terbakar dan merah. Sekejap kita makan. Isi dia nanti.
Gula merah. Asin biryani. Rahib. Apa rasa ni? Panas-panas. Manis. Ni tempat camp kita. 4 hari 3 malam. Ini sana lubuk. Jai. 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 Kelak, kelak, kelak. Tak. Aku nak seret ni. Tengas. Jaya guys. Jaya. Thanks a lot. Tunjuk sikit Terbaik. Alhamdulillah. Belanja sikit guys. Kelam merah. Siapa dapat Syida? Wan. Senyum sikit bang. Terbaik. Jom. Tak mahu jauh. Jangan kan. Sawit, bottom. Fish on. Masa saya kecederaan. Kita potong sekilah antara 1 kilo 3. Nak apa dia makan? Ada special? Ada apa? Okey. Makan lah. Kita buat ni. Baik ni. Panas-panas. Panas-panas. Cantik. Panas. Mantap. Halus. Ada manis.
malam. Santai-santai. Malam dah. Belum kita balik. Kita akan briefing. Hanya dibenarkan pemandu saja dalam kereta. Yang lain semua turun. Semua keluar buat kerja Keluar. Sama-sama lah kita. Kita akan balik. Briefing dahulu. Okay. So ikut susunan kenderaan, saya nombor 1, nombor 2 Bahim, nombor 3 Kanda, dan nombor 3 Mac. Mac. Ni Adil, Aidil, nombor 4 Kanda, Zamek last lah. Kita nak anchor dia nak buat naik. Sebab Zamek tak ada winch. Tak ada wheel, Zamek last. Okey. Lain setakat ni tak ada apa lah, tapi kerjasama lah. Kita jangan pentingkan kereta masing-masing lah. Kita teamwork lah, kita nak. Tapi ikut pada dengar arahan lah. Dengarlah, dengan guide yang depan tu kita ikut. Pemandu mesti ikut kata guide depan. Terus bawa keluar. Jangan nak cari. Setiap jumper mesti pegang set satu. Dia dengan driver dia koordinat sama. Channel walkie-talkie on. Channel walkie-talkie apa? Satu lagi walkie-talkie aku janganlah minta borak-borak, cas-cas. Kita tengah cakap benda yang penting, orang borak kat bawah, jadi lain dia putus. Kalau potong pokok tu kerjasama lah. Okey, bacaan doa oleh Alang. Semoga memudahkan kita balik. Amin. Okey, alhamdulillah. Sama dengan si Puan weh. Sebelum kita balik. Terbaik pagi 3 malam. Baik. Alhamdulillah kelar ada, tengah semua ada. Sebab Badung tak ada. Badung tak ada. Nanti cerita lagi. Okey, Okey. selamat berjaya. Puan. Baik. Four wheel. Bongkang. Pendalam. Kena bekerja lebih masa. Tengok. Itu try cas dulu. Naik dulu, naik dulu. Bukit tinggi. Cas dulu, kamera tarik. Apa atas sana? Okey sanggup tu. Buat kerja sikit, Ni hang scoop nama dia. Sayang gambar dia nanti nampak dia. Oh, okey. Oh, mana kena belakang sekali lah. Ni proses tutup lubang longkang terlampau dalam. Kita tak nak ambil risiko. Mandu. Oh, ni mandu. Mandu dia senyum. Okey, standby. Ini sampai ujung. Standby. Okey, apa nak cakap? Okey, oh. Berpeluh. Jeep Jahanam. Cik Jana. Jeep Jahanam.
Yang kena tanah. Ni ingat. Okey lah Fin. Okey. Marilah, jangan tinggi sangat. Buat. Jangan tinggi sangat. Bawah sikit. 26. Okey, Fahim pula. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Mobil CCTV. Ini baru aku. Cara-cara. Cara-cara. Cara-cara sebenar. Cara-cara sebenar ni. Bawang lebih sikit. Okey. Semua ready. Tarik. Slow. Mantap. Cap. Woohoo. Mantap. Bang, review sikit. Oh, apa perasaan? Debah hatiku. Jangan bagi dia kembang. Mantap. Sejak bila anda menceburi bidang 4-wheel? Sejak saya masuk Division 3, Kumpau Kelah. Ya ke? So saya terus main 4-wheel. Oh. Pengalaman. Ketika kawan saya tak nak tolong, dia terus belah je. Tinggal saya seorang kat belakang. Kawan saya ni ada. Ayah.
Kita je mampu. Habis pakai. Batin Jin. Keluar kereta. Sini, sebelah sini. Okay, Alhamdulillah. Business block. Siap. Tidur kereta. Okay, Alhamdulillah. Satu hari je layan track. Kontrol balik semua. Ni barang yang kita pakai. Kita balik. Pastikan semua ada. Okay. Akhirnya Laskar pandai naik. Pukul 3 suku. Berapa jam? Pukul berapa dia naiknya? 9. 9 lah. Ha? Dua-dua sekarang jalan tu. Ya, nombor okey. Mana ni? Skirt. Dia jalan tu. Kau naik tu. Dia jalan tu. Dua-dua mesti jalan. Nanti kena body dia spark ke mana? Panas. Alhamdulillah. Four wheel yang terakhir. Laskar. Baik. Apa perasaan abang? Badan saya terlampau seram. Seram Itu kereta saya duduk kat atas je. Pilot yang muka poyo kau pilot. Poyo. Oh,